Salam semua. Dalam suasana politik yang semakin bergelora, satu suara tampil memecah naratif Muhyiddin yang dilihat sedang memaparkan naratif songsang. Seorang bekas pemimpin kanan, Khalid Mehtab Muhammad Ishaq, secara terbuka menyanggah kenyataan Muhyiddin Yassin. Isunya bukan lagi soal pintu parti dibuka atau ditutup, tetapi hakikat yang lebih sukar diterima, iaitu kira siapa yang mau kembali ke pangkuan bersatu. Menurut Khalid, kenyataan bahawa parti belum mempertimbangkan kemasukan semula ahli yang dipecat tidak mencerminkan realiti sebenar. Malah, beliau mendedahkan bahawa ada dalam kalangan bekas ahli telah menarik balik rayuan, manakala yang lain langsung tidak berminat untuk merayu. Lebih mengejutkan, fenomena keluar parti bukan hanya melibatkan mereka yang dipecat. Ramai ahli yang masih berada dalam parti juga memilih untuk berundur secara sukarela. Alasannya jelas, hilang keyakinan terhadap hala tuju perjuangan parti yang dipimpin oleh Muhyiddin. Khalid turut mengaitkan situasi ini dengan corak kepimpinan semasa yang didakwa terlalu tertumpu kepada individu tertentu hingga menenggelamkan agenda asal parti. Dalam perkembangan sama, beliau menyentuh peranan Azmin Ali yang kini dilihat semakin dominan dalam menentukan arah bersatu. Persepsi lama bahawa Azmin sekadar loyalis kepada Muhyiddin, kata beliau, kini sudah berubah. Apa yang berlaku ini memberi gambaran lebih besar bahawa cabaran sebenar bukan sekadar mengurus mereka yang telah pergi, tetapi menahan gelombang yang masih mahu keluar. Dan selagi kepimpinan tidak berubah, isu menerima semula ahli tidak lagi relevan dalam realiti politik bersatu hari ini. Sekian dulu. Jangan lupa like, share dan subscribe politico.my.